Semua nampak cantik dan segak dengan pakaian tema Bollywood malam ini. Dah sedia ke belum ni? Okey, saya pun dah sedia. Tarik nafas semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya, Pahan dari tim Spark yang akan bersama anda pada malam ini. Kita bawakan kepada anda satu segmen yang santai, menghiburkan tetapi penuh dengan makna. Selamat datang ke Kenali Insan Istimewa. Dalam segmen ini, para peserta kita akan diuji bukan dengan soalan biasa, tetapi dengan sesuatu yang memerlukan kepekaan dan juga ingatan. Mereka akan diberikan beberapa soalan. Kita akan lihat siapa yang benar-benar mengenali insan istimewa ini. Adakah mereka akan berjaya menjawab dengan tepat atau sekadar meneka semata-mata? Semuanya bakal terjawab sebentar lagi. Baiklah, tanpa melengahkan masa, jom kita kenali peserta-peserta kita pada hari ini. Halo, saya Dr. Ling. Hai, saya Seng Ai. Mekwati. Kami Sofia. Saya Gloria. Saya Mutia. Hai, saya William. Hai, saya Farid. Kami dari tim SPR. Kumpulan Happy saja. Geng Lapa. Kami dari kumpulan Go Power Rangers. Kami akan buat yang terbaik. Wah, semangat betul tim Dr. Ling ni. Baik, kita tengok sama ada semangat itu seiring dengan jawapan. Soalan pertama, apakah makanan kegemaran Cikgu Mariam? 4, 3, 2, 1. Okey, makanan kegemaran kami macam mana nak madah ya? Kari apa? Kari mana? Ayam. Makanan kegemaran kami kari. Baik, kita teruskan dengan soalan kedua. Apakah jenama telefon bimbit Cikgu Mariam? 9, Baru. 8, Yang baru kan yang Ya lama? lama. 7. Yang baru kan lama? Handphone saya ada dua. Satu Samsung, satu lagi Huawei. 6, 5, 4, 3, 2, 1. iPhone kot. Dan seterusnya, soalan ketiga. Apakah warna kegemaran Cikgu Mariam? Warna kegemaran saya peach. 2, 1. Pingkot. Dan ini dia, soalan paling mudah. Apakah makanan yang selalu Cikgu Mariam masak dan bawa ke ofis untuk kita semua? Makanan yang saya selalu bawa ke ofis dan menjadi kegemaran ramai, masakan kentang daging. 1. Agak ganti ke. Kita. 1.
Dan akhirnya, soalan terakhir. Apakah yang Cikgu Mariam selalu lakukan ketika waktu lapang? Apa Abangnya main telefon. Ada free ke cikgu? Masa Cikgu Mariam yang akan sentiasa penuh dengan terisi dengan tugas-tugas rasmi cikgu. Jaga pusat. Kalau di office ni akan mesej-mesej semua orang lah. Saya dah free daripada mesej. Cikgu Mariam tu jarang ada free lah. Dia selalu sibuk. Okay, Cikgu Mariam tu seorang yang committed lah. Dan kalau ada free, ada masa, biasanya dia akan cek lah telefon. Mungkin ada urusan kerja yang dia perlu kita kata jawab lah. Ataupun mungkin ada perkara-perkara urgent yang dia pun perlu kita kata balas lah, atau respon lah. Yang biasa yang kami tengok lah. Betul-betul. Sebenarnya, bukan itu yang kita cari daripada pertandingan ini. Tetapi, apa yang kita semua sedar, Cikgu Mariam adalah seorang insan yang betul-betul memberi kesan dalam setiap perjalanan kita di sini. Seorang yang sentiasa memberi tanpa banyak bicara. Dan mungkin kata-kata ini lebih baik disampaikan oleh mereka yang merasainya sendiri. Jom kita dengarkan. Selamat bersara Puan Mariam. Terima kasih atas segala tunjuk ajar, dedikasi dan kepimpinan cemerlang Puan dalam memacu kualiti pendidikan daerah. Saya amat menghargai sokongan Puan selama ini. Jasa dan bimbingan Puan akan terus menjadi inspirasi kami. Selamat berehat. Semoga bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih Puan. Terima kasih Cikgu Mariam. Semoga kita sentiasa dilindungi dan diberi kesihatan yang baik. Sampai jumpa lagi. Thank you Cikgu. Selamat bersara. Semoga cikgu sihat-sihat selalu selama menunaikan ibadah haji tahun tu. Semoga mendapat haji yang mabrur. Bahagia bersama keluarga, luangkan masa bersama keluarga. Semoga sentiasa sihat dan selamat menunaikan fardu haji. Sejujurnya cikgu, sekarang terasa macam tidak biasalah kalau sebab tidak ada lagi suara-suara cikgu dalam Telegram, dan sebelum ni memang kita selalu berbincang dalam Telegram kan. So selepas ini cikgu boleh tidur awal, cikgu boleh bangun lewat, okey, boleh bekerja sendiri, jadi bersama dengan keluarga. Saya doakan cikgu sihat selalu. Sarah, saya mengambil kesempatan ini untuk mendoakan cikgu agar sihat, ceria dan bahagia bersama dengan keluarga yang tersayang. Terima kasih atas bimbingan dan juga kepercayaan sepenuhnya daripada Cikgu Mariam sepanjang perkhidmatan saya di Pejabat Pendidikan Daerah Miri. So, saya akan rindu cikgu. Bye. Terima kasih cikgu atas semuanya. Dan juga di kesempatan ini saya juga ingin memohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan saya. Dan terima kasih cikgu. Sarah, cikgu akan lebih bahagia dan meluangkan masa dengan baik bersama dengan keluarga. Dan terima kasih juga atas segala jasa dan komitmen yang tidak ternilai sepanjang perkhidmatan cikgu. Perasaan kita Cikgu Mariam, kami ucapkan selamat menikmati alam persaraan. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, dan terima kasih sejak 2012 kita berkenalan dan berada dalam unit yang sama walaupun berlainan PPD dan akhirnya sama PPD. Banyak juga yang kami belajar dari kita, dan terima kasih atas ilmu dan jumpa lagi. Ucapkan selamat bersara dan terima kasih di atas segala tunjuk ajar Puan Mariam kepada saya sepanjang saya bersama Puan Mariam di PPD, walaupun tempoh yang singkat tetapi banyak ilmu yang saya telah pelajari. Saya doakan semoga Puan Mariam sentiasa berbahagia dengan keluarga tercinta,
sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa gembira dan ceria selalu menikmati alam persaraan. Bye. SPBM mengucapkan selamat bersara. Terima kasih. Sektor pengurusan mengucapkan selamat bersara dan terima kasih cikgu. Sektor pembelajaran mengucapkan selamat bersara. Terima kasih cikgu. Kami TTC ingin mengucapkan Selamat bersara. Assalamualaikum Cikgu Mariam, selamat bersara. Semoga sentiasa sihat bersama keluarga dan terima kasih atas kepercayaan, dukungan kepada kami sendirilah secara personal dan sektor yang sekarang kami terajui. Cikgu Mariam pemimpin yang dalam keputusannya adalah secara kolektif dan mempunyai ketegasan dalam setiap penyusunan, perancangan, pelaksanaan dan penilaian selepas apa-apa program yang dijalankan. Terima kasih Cikgu Mariam, minta maaf. Maaf zahir dan batin. Selamat bersara. Semoga menunaikan haji kelak dapat haji yang mabrur. Terima kasih. Persaraan Cikgu Mariam, kami ingin ambil kesempatan untuk mengucapkan berbanyak terima kasih atas segala sokongan, sokongan tunjuk ajar. Cikgu Mariam banyak memberikan tunjuk ajar lah sepanjang bersama dengan beliau. Kepercayaan yang telah diberikan lah kepada saya lah, dan saya ingin doakan semoga Cikgu Mariam sentiasa sehat, gembira di samping keluarga dan sentiasa diberkati. Terima kasih Cikgu. Okey Cikgu Mariam, satu ucapan terakhir kita di situ. Silakan. Terima kasih Han. Hari itu adalah hari yang terakhir kami berada di office. Jadi saya nak ucapkan terima kasih pada semua pegawai, kepada semua staf atas segala komitmen yang diberikan selama tu. Minta maaf banyak-banyak jika ada sebarang rasa tersinggung, rasa tidak puas hati. Saya mohon maaf banyak-banyak. Saya doakan agar semua kita orang berada dalam keadaan yang tenang, selamat dan juga terus cemerlang bila-bila pun. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Mariam atas segala usaha dan dedikasi yang menjadikan PPD Miri bukan sekadar terbaik tetapi melangkaui kecemerlangan, beyond excellence. Marilah kita semua bangun dan berikan tepukan istimewa ini kepada insan istimewa kita.